Hari ni kita nak sembang pasal satu lagi episod yang pelik dalam pentadbiran kerajaan Madani ni, iaitu isu LPG. Ya, gas minyak masak yang berwarna ungu tu dah pun jadi viral dan bahan troll netizen dekat luar sana. Jom tonton video ni sampai habis. Baru-baru ni, kerajaan umumkan semua pembelian LPG untuk peniaga perlu menggunakan permit khas. Kononnya nak kawal penyalahgunaan subsidi. Tapi belum sempat rakyat hadam pengumuman tersebut, tiba-tiba diumumkan pula permit ini ditangguhkan. Dan keluar pula kenyataan daripada YB Sani Hamzan yang kata ini bukti kerajaan Madani mendengar rintihan rakyat. Serius lah. Cuba kita fikir, siapa yang umum dasar ni dulu? Siapa yang buat rakyat panik dulu? Siapa yang kena maki dulu? Dan sekarang bila dah tangguh, siapa yang puji diri sendiri pula? Ni lebih kurang macam dah buat salah, lepas tu dia marah dekat orang lain, lepas tu minta maaf dekat depan cermin. Sendiri umum, sendiri lawan, sendiri tangguh, sendiri puji diri sendiri. Itulah kerajaan Madani sekarang ni. Pelik-pelik kan? Masalahnya bukan sebab rakyat tak faham. Rakyat faham sangat. Tapi kerajaan ini nampak sangat buat keputusan ikut suka hati mereka je. Tak teliti, tak kaji betul-betul, terus umum. Bila orang marah, rakyat marah, netizen marah, barulah nak patah balik. Ini bukan tanda cakna. Ini tanda celaru, kerajaan yang celaru sangat. YB Sani kata hanya peniaga besar yang akan dikenakan permit sebab mereka menggunakan lebih banyak LPG. Tapi siapa yang tentukan yang lebih besar dan siapa yang kecil? Warung tepi jalan yang masak 30 bungkus nasi lemak hari-hari tu, adakah dikira peniaga besar? Ataupun kedai makan yang ada 2 dapur gas tu dikira besar? So, dikira macam mana peniaga besar tu? Tak diberitahu pun. Bayangkan kalau nanti pegawai datang dan dia tanya, "Encik masak berapa kali sehari? Gas ni untuk goreng ke rebus je? Nak kena buat audit dapur ke lepas ni?" Kita tak tolak keperluan reform. Tapi kalau reform tu menyusahkan rakyat kecil, menyukarkan peniaga mikro dan akhirnya makan diri sendiri, itu bukan reform. Itu sabotaj ke atas kestabilan ekonomi rakyat marhai. Jadi kerajaan perlu berhenti menjadi hero dalam masalah yang mereka cipta sendiri. Dengar suara rakyat tu bagus, tapi lebih bagus kalau fikir dulu sebelum membuat dasar. Tapi jangan sampai rakyat menjadi bahan eksperimen macam ni. Kesimpulannya mudah, kerajaan tak boleh main redah je. Rakyat ni bukan dummy dalam lab percubaan. Kalau betul nak bantu rakyat, buat dasar yang jelas, telus dan tidak membebankan. Bukan acah-acah cakna lepas dah kena tekan, dah kena maki, baru nak tarik balik. Okay guys, sampai di sini sahaja ulasan saya. Jangan lupa like kalau korang setuju, komen kalau korang ada pandangan, share kalau korang rasa video ini sangat-sangat bermanfaat. Dan yang paling penting, subscribe untuk terus cakna isu semasa politik dalam negara kita. Jumpa lagi di video yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum dan jaga diri anda baik-baik.